Okey, jadi hari ni sebab tetamu nak datang, jadi saya buatkan tiramisu dan alang-alang tu saya nak jawablah soalan korang semua based on resepi lepas yang saya share. Sebenarnya ramai yang tanya, ramai yang komplain sebab ramai kata lebih bit mascarpone cheese ni. Mascarpone cheese ni dalam mahal kan. Jadi kira saya nak bagi tahu korang kepuk je pakai spatula ni, bagi mascarpone cheese ni sebati dengan gula. Dah siap. Bila dah siap, korang sebatikan dairy whipping cream tu, baru pakai mixer, speed sederhana. Mascarpone dengan gula korang pakai spatula saja, tak perlu pakai mixer. Yang pakai mixer ni bila kita nak satukan dairy whipping cream dan juga mascarpone cheese. Okey, biar dia jadi gebur-gebas macam dalam video ni. Stoplah beat, okey. Dan untuk hasil yang lagi kick kita punya tiramisu ni, korang bolehlah pakai espresso, kopi espresso. Dia lebih kick, lebih sedap doa, okey. Dan tiramisu ni juga wajib untuk anda biarkan semalaman di dalam peti, barulah dia punya ramuan-ramuan tu akan sebati elok saja. Balance rasa kopi, rasa krim, rasa serbuk koko tu dia memang balance. Barulah boleh feeling ala-ala klasik Italian tiramisu, betul tak? Dan kepada anda semua, terima kasih sebab saya tengok ramai sangat yang dah cuba resepi saya yang lepas untuk korang. Jadi saya dah pastekan resepi dekat bawah, korang bolehlah cuba, okey?